Mist View Point. Sekarang pukul jam pukul berapa Bang Kai? Tengok jam. Oh, dah seronok bergambar. Pukul 4. 4? Pukul 5. Pukul 5? Malaysia ke Thai? Thai. Pukul 5 Thai? Ya. Yeah. Bermakna pukul 6 kita lah. Oh, I see man. So apa perasaan? Dah sampai ke Stelo Pass ni. Apa nama dia? Stelo Pass. Stelo Pass. Happy lah. Tak dapat kilau, dapat sini pun okey lah. Cantik lah view dia. Cantik? Okay. So Tengok segar-megar. tengok kabus ni. So tak payah tunggu pagi. Jadi kita tak payah tidur sini lah. Kita dah dapat tengok kabus. Dah lah. Turun lah. Turun lah. Turun kena hati-hati jalan raya lah. Yang jalan tadi tiba-tiba rosak kan. So yang atas temperature tu tak payah naik lah. Tak payah nak tu payah dengan orang tua. Semuanya tak nak. Bergambar tak nak, apa tak nak. Okey. Itu dia yang Mist View Point dia. Dan kita berada di atas menikmati keindahan alam bersama Abang Kai. So, apa komen? Oh, nice lah. Nice view lah. So tadi kalau bawah tadi kita terus, kita ke sana lah ya. Tak sure lah kalau balik je lah. Balik ikut jalan tadi. Tak, kalau kita terus ke bawah tadi. Dia company sebelah sana. Tu tempat penginapan lah ni. Ni dulu dia orang tidur sini. Banyak lah. Ramai lah. Macam tu. Okey Tapi mungkin place dia tak ramai sangat orang lah. Cuma kita tak dapat nak ambil gambar sepenuhnya. Kabus tebal. Nampak tak? So, tak nampak apa. Sepatutnya nampak clear bawah. Our friend คุณไต้ ได้เหมือนกันครับ ไต้คุณมาเล สะเดาสงขลา ซาดอกสงขลา ครับผม ภาษาจาวีได้นะ อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ ได้ cakap Melayu. Jumpa orang Melayu. อันนี้เหนือค่ะ สองคุณ อ๋อขี่มาเที่ยวครับ มอเตอร์ไซ สวั ค์ สดีครับ สวัสดีค่ะ ไปอีสาน อ๋อบริษัท อีสาน จะไป สองวัน ใช่ไหมคะแวะนี่ก่อนใช่ไหมคะ อะไร ไปอีสานไหมยังคะ ไปอีสานมุกดาหาร ไปมาแล้วใช่ มุ ไหม กดาหาร มุกดาหารโอเคนี่แปลนะนี่ปไตแข้ง ครับผม ทุกใต้ไม่ได้ โอเค ครับ